Yang KRS punya tu kau online ni dah? Belum lagi. Alah, kau ni tu betul lah. Alamak, gaduh pula dia. Sakitnya. Awak okey tak ni? Tak. Awak okey tak ni? Awak okey tak? Angkat dia. Awak okey tak? Awak okey tak? Apa ni, siapa ada bawa telefon? Siapa ada bawa telefon? Tolong call ambulans. Tak ada yang bawa ambulans. Sakitnya. Wah, bagusnya. Okey. Saya nampak ni 2 batang. Okey. Kamu tahan di sini ya. Langkah pertama, sediakan 2 kain andoh dan 2 batang buluh untuk merawat pesakit. Kemudian, ambil langkah pertama, langkah kedua, guna kain andoh dan letakkan di bawah kaki mangsa. Langkah ketiga, ambil batang buluh dan letakkan di sisi kaki kiri mangsa. Kemudian, ikat menggunakan simpulan buku sila. Okay. Kemudian, kamu cari 2 batang kayu untuk digunakan untuk mengusungkan dia. Kamu cari kain. Baik. Sabar sekejap ya, sabar. Pertama, perlukan 2 batang buluh yang berukuran minimum 2 kaki. Kemudian sediakan kain ataupun kain canvas untuk mengusung orang yang cedera ini. Langkah seterusnya, letakkan batang buluh di atas kain. Kemudian lipat kain. Belah sana. Bolehkah kamu berpindah ke sini? Susul. Kemudian memerlukan 2 orang untuk mengangkat mangsa ke tempat yang lebih selamat. Pegang batang buluh dan kain itu dengan kuat supaya mangsa tidak terjatuh ya. Okey, stop. Okey. Letakkan mangsa dengan berhati-hati. Sekian daripada kami. Terima kasih.